Zaki seorang budak lelaki berusia 12 tahun yang pintar dan penuh rasa ingin tahu, sangat gemar dengan gadgetnya. Setiap petang selepas sekolah, dia akan menghabiskan masa dengan tablet, menonton video YouTube tanpa henti dan bermain permainan dalam talian bersama kawan-kawannya. Ibu bapanya yang sibuk bekerja sering membiarkan dia leka, menganggap ia hanyalah hiburan yang tidak berbahaya. Suatu petang, Zaki terlihat iklan permainan yang menjanjikan hadiah-hadiah menarik. Lalu, tanpa berfikir panjang, dia pun klik butang hadiah tersebut. Setelahnya, muncul satu borang meminta maklumat peribadi dan Zaki tanpa ragu-ragu mengisinya nama, sekolah, malah maklumatkan kredit bapanya. Keesokan paginya, keadaan menjadi kecoh. Ayah Zaki mendapati ada transaksi yang mencurigakan pada kad kreditnya. Pada mulanya, Zaki tidak faham kenapa ibu bapanya begitu marah. Ia cuma permainan, dia membantah. Tetapi apabila ibunya menjelaskan bagaimana maklumat itu boleh disalahgunakan oleh orang asing, Zaki mula rasa bersalah. Dia sedar bahawa dia telah membahayakan keluarganya. Malam itu juga, ibu bapa Zaki berbincang dengannya. Bukan untuk memarahinya, tetapi untuk membimbingnya. Mereka menjelaskan betapa pentingnya keselamatan dalam talian. Bersama-sama, mereka menetapkan sepadan digital, tidak berkongsi maklumat peribadi, had masa menggunakan skrin dan hanya menggunakan aplikasi yang sesuai untuk kanak-kanak. Dengan berlalunya masa, Zaki belajar mengimbangi kehidupan digital dan aktivitinya di dunia nyata. Ibu bapanya juga mula meluangkan lebih banyak masa bersama Zaki, meneroka ruang digital yang selamat bersama-sama. Mereka menjadikan keibubapaan digital sebagai usaha bersama dan Zaki berasa lebih selamat dan bijak semasa dalam talian. Pengajarannya, keibubapaan digital bukan sekadar menetapkan peraturan. Ia tentang membimbing dan melindungi supaya kanak-kanak seperti Zaki boleh menikmati teknologi dengan selamat.